suami dah lama tak beri nafkah, boleh ke minta cerai? Jadi dalam isu ni para ulama membahaskan dalam bab nafkah ni ada 3 syarat kalau dia nak meminta fasakh. Iaitu yang pertama, suami adalah tidak memberi nafkah. Yang kedua, dia adalah memudaratkan isterinya. Apabila dia tidak memberi nafkah, dia sampai memudaratkan isterinya, sampai dia dah kebuluran, dia tak dapat makan, pakaian-pakaian dia pun dia tidak mendapat pakaian, tempat tinggal yang aman dan sebagainya. Yang ketiga adalah dia melakukannya secara berterusan. Dia bukan short term. Maksudnya dia tidak menjaga tanggungjawabnya dan dia tak ada usaha pun ke arah itu. Lain pula kalau sekiranya dia bukan tak beri nafkah, tapi dia mungkin ada situasi, dia ada hutang, bisnes tak jadi ataupun diberhentikan kerja, tapi dia tengah usaha, maka itu dilarang untuk meminta selagi mana suami dia ada usaha. Tetapi sekiranya suami dia tidak ada usaha lagi dan berterusanlah dia tidak memberi nafkah sehingga memudaratkan isterinya, maka keputusannya adalah kepada hakim. Situasi ini perlu dibawa kepada hakim. Dalam bab ini perlu hati-hati, kerana meminta pisah, meminta cerai adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pada betul-betul darurat dan memudaratkan sahaja.